Macam mana? Bos jadi boleh tak? Jadi. Jom kita buka view. Jom. Tak, yang bawa datang kat Muar ni nak buat apa? Nak cik set bilik tidur. Ni, dekat M Furniture dekat Muar ni. Aku dah cakap dah, tempat macam ni mesti mahal punya lah. Dia ni nampaknya mewah tapi dalam dia murah. Serius murah? Murah? Masuk dalam ni Fu memang nampak mewah tau. Kedai dia 3 tingkat. Itu 1,000 lebih punya harga ada? Ada. Itu nak tanya. Apa ada lagi? Bawa pergilah. Ada. Inilah yang Amor itu cakap tadi. Kau tahu tak? Dia cakap dia bagi katil, dapat tilam, dapat set table, dapat almari solek. Canggih tak canggih? Yang paling best, dapat almari 8 kaki ni. Boleh custom lagi tau. Tapi set yang ni harga dia 1,000 lebih je. Orang cakap bawah 2,000. Berbaloi lah. Mana Amor tadi? Set ni murah tak? Apalah, kau tengok harga dia bawah 3,000 tau, nampak ni. Bawah 3,000 ada 6 seater, ada 2 stool, siap box tangan lagi. Sana kepala boleh adjust. Awak duduk situ, anak duduk sini. Amoy boleh duduk sini. Amoy mana? Tak. Tinggal apa tu? Tinggal Amoy lah tu. Bukan. Ni, TV kabinet ni. Kau tengok, harga dia bawah 1,000 tau. Cantik apa macam ni, Kat sini. Macam mana boleh di sana? Ni lah. Yang bawah 1,500 tu. Cantik bergaya macam Amoy. Kau tengok dah lah murah, berkualiti pula. Design dia semua unik dan cantik. Tapi yang penting material dia tu tahan. Ini bukan dinding, ini pintu. Nampak macam apa kan? Macam secretnya tempat. Jadi dia boleh buat kabinet custom ikut korang ni. Memang cantik. Ui, tilam-tilam dekat sini semuanya berkualiti tau. Lepas tu harga murah. Selesa lah. Nak wardrobe pun ada kat sini tau. Yang ni lah, buang yang. Nampak Boleh sampai ke saya nak tarik tu? Boleh lah. Amoy pun boleh. Amoy tarik Amoy. Macam ni. Nampak Amoy pun boleh. Cantik kan? Nampak tak wardrobe ni? Ni customize tau. Tengok lawa tak lawa. Cantik. Dia boleh ikut ukuran rumah kita tau. Kecil ke besar. Dia punya ni curve. Tak tajam tau. Lepas tu dia punya laci soft close. Lembut Meja seramik ni dengan 4 seater lepas 1 kursi panjang baru 800 lebih je. Mana nak dapat? Kualiti ni. Best tak sofa ni? Best, solid dan padat. Macam mana harga dia tu? 2 dengan 3, bawah 2,000 saja. Bawah 2,000 ni? Betul ke Moy? Betul. Aku nak beli sofa recliner ni, boleh relax. Yang ini 100% tau, fully marble. Harga dia bawah 3,000. Tebal ni, nampak? 8 seater pula tu. 1,000 lebih je. Meja bulat, fully marble tau. Ada 6 seater. Kursi dia boleh pilih yang ini ke atau yang ini. Macam mana? Bos jadi boleh tak? Jadi. Betul lah, dekat sini banyak pilihan tau. Kedai dia 3 tingkat. Kalau beli dia boleh hantar Negeri Sembilan, Melaka, JB atau Singapura. Okay guys, jangan lupa tau, M Furniture konsep dekat Muar ni. Barang-barang dia terbaik Bye. Ada kau kan?